Ibu ada lapar sangat. Sabar, boleh? Sabar. Adik, janganlah kacau ibu adik. Jom kita pergi depan Okey. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum Nana ya. Yeay, ayah dah balik. Ayah dah balik. Ayah! Ayah banyak lauk apa hari ni? Kita makan telur ya. Ayah bawa telur. Alah, telur lagi. Ayah kerja macam mana hari tadi? Alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Lain kali adalah tu rezeki Allah bagi. Ya. Alam tolong ibu ni. Saya ada nasi. Ini nama yang mana? Sikit je. Sedap telur ni, sedap. Telur rebus ke? Ya, sedap. Boleh lah. Boleh lah. Ayah, Boleh lah ni. nanti ayah. Nalung. Ish. Aku lapar lah lu. Hari-hari makan nasi dengan telur je. Kau ni tak baik lah. Kena bersyukur. Apa yang ada tu kita kena makan je. Tapi betul lah Long. Hari-hari aku tak boleh nak fokus dalam kelas sebab lapar. Sebenarnya aku pun sama juga. Aku masih tidur je dalam kelas. Macam mana dik? Itu susah. Aduh. Yani masuk. Pelan-pelan. Doktor, macam mana ni anak saya ni sekarang selalu cengak dan demam. Dia bercakap pun dah kurang dah sekarang. Itulah doktor. Dulu dia ceria tau. Sekarang sejak saya tak ada pendapatan, anak-anak saya selalu sakit. Sebenarnya anak ni dapat pemakanan yang seimbang tak dekat rumah. Sebab dia ni masih remaja dan masih muda. Jadi dia perlukan pengambilan makanan yang seimbang, sihat dan berkhasiat. Kami sejak saya tak ada pendapatan, kami punya bekalan makanan dah kurang. Jadi kami terpaksa menahan lapar. Baik, kalau macam tu saya bagi ubat untuk demam dulu. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya dekat farmasi. Okey, baik. Terima kasih ya doktor. Terima kasih doktor. Hei, kenapa kamu tidur? Maaf cikgu. Saya ni selalu perasan kamu tidur dan tak siap pergi sekolah saya ya. Ada masalah ke? Awak kalau ngantuk cuba minum air dalam kelas. Tak boleh lah cikgu. Saya puasa. Keluarga saya nak makan sehari pun tak boleh cikgu. Sebab itulah saya mengantuk dalam kelas. Yelah tu. Padahal malas. Kau ni tak baiklah kata macam Betul lah aku cakap. apa kamu berdua ni? Cikgu tak tanya kamu pun. Cikgu tanya dia. Tak apalah, nanti saya tanya dekat pengetua ya. Assalamualaikum. Salam. Saya daripada sekolah nak cari anak yang bernama Iziani. Oh, anak saya. Saya datang dengan wakil NGO lah untuk memberi sumbangan dekat keluarga Puan. Oh, ya Allah, terima kasih lah Puan. Jemput masuklah. Ini kecil sikit, minta maaf ya. Okey. Tak apa, boleh duduk. Saya Puan Nadilah, wakil daripada NGO lah. Saya ada dengar masalah Puan kan, keluarga Puan dengan Cik. So, saya datang sini untuk bagi bantuan lah. Terima kasih lah Puan. Puan Adila, Puan Maimunah dengan Cikgu Zainah untuk sumbangan yang diberikan. Alhamdulillah. Kami pun dari pihak kawasan sekolah akan bantu anak-anak dari segi psikologi. Hal ni dapatlah bantu sedikit sebanyak lah mengurangkan tekanan dan emosi. Baik, terima kasih lah. Terima kasih sumbangan yang diberikan. Saya akan berusaha lah bagi pihak sekolah. Kami akan menyediakan food bank dan makanan daripada pihak sekolah untuk membantu Puan dan
encik sekeluarga lah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya hargai sangat. Tak apa-apa, sabar. Terima kasih. Tengok ibu masak apa. Yeay, boleh makan. Jangan berebut. Banyak makan banyak, kita dah banyak. banyak. Saya juga. Banyak. Jajak Allah ambil cawan je. Masya Allah. Sama. Alhamdulillah. Banyak makanan kita. Nanti kita doakan cuaca semakin elok, ayah boleh pergi melayan. Amin. Adik nak Banyak. Jangan berebut tau. Bagi Angah dulu. Kesimpulan daripada tajuk dan juga kisah yang telah dilakonkan, kebuluran merupakan faktor utama yang akan menjejaskan kesihatan mental dan juga fizikal untuk remaja yang sedang membesar dan juga akan mengganggu pembesaran mereka. Oleh itu, pemakanan yang mencukupi dan juga nutrisi yang mencukupi dapat membantu pembesaran dan juga perkembangan tubuh badan serta kecerdasan otak supaya masalah kebuluran tidak berlaku dalam masyarakat kita. Kebuluran.